Habis satu koloni lebah keluluk saya adik kakak diseret oleh satu musuh keluluk ni boleh dikatakan bahaya jugalah adik kakak. Disebabkan saya terlepas pandai satu koloni keluluk saya yang melemah ni sahabat. Yang menyebabkan koloni lebah keluluk saya ni sahabat diseret oleh musuh keluluk iaitu kumbang pollen sahabat. Mungkin kebanyakan sahabat kita pernah diseret oleh larva ulat BSF. Tapi selain larva ulat BSF tu sahabat, ada satu lagi spesies iaitu kumbang pollen ni sahabat yang menyerang koloni lebah keluluk seperti larva BSF. Kalau sahabat dapat lihat pada kantung bibrik itu ada lubang-lubang ke sahabat. Itu adalah kesan terbuk oleh larva kumbang pollen lah sahabat. Habis satu koloni saya mati sahabat, di mana ia diganggu oleh kumbang pollen ni lah sahabat. Tapi nasib baiklah sahabat, ratu koloni keluluk utama ni berjaya saya selamatkan. Ratunya masih sihat dan segar lagi lah. Tak nak kata segar tu tak segar mana lah sahabat, tapi masih boleh diselamatkan lah. Namun lebah pekerjanya amat sedikit, tapi kita akan buat pinjaman lebah pekerja daripada koloni lain lah untuk selamatkan ratu ni. Kalau berjaya insyaAllah lah nanti. Itu dia sahabat ratunya. Ada dalam kantung tu. Saya letak sekali dengan nurse bee untuk temui ratu tu supaya dia tak stres lah. Itu dia adik kakak, dia punya ratu dah keluar. Siap molek bontot perbesar. Semoga kita boleh selamatkan lah ratu lebah keluluk ni. Jadi sahabat ni adalah kotak khas lebah keluluk utama yang diserang oleh kumbang pollen sahabat. Habis telur-telur dia kering sahabat sebab tak ada penjagaan daripada lebah pekerja ekoran diganggu oleh larva kumbang pollen sahabat. Kalau sahabat dapat lihat dekat propolis dan dekat kawasan telur lebah keluluk ni sahabat, ada larva kumbang pollen yang sedang duk makan lah dia punya nutrisi pada telur lebah keluluk tu sahabat. Selepas bakar semua ni kita asing lah, kita tak guna dah propolis ni untuk buat perakak apa kau, memang kita buat terus lah propolis daripada sisa-sisa kotak hasil peninggalan keluluk diserang kumbang pollen ni sahabat. Jadi sahabat, kalau ada koloni lebah keluluk sahabat melemah tu sahabat, jangan dibiarkanlah sahabat. Banyak musuh-musuh lebah keluluk menanti untuk masuk ke dalam sarang dia dan mengambil hasil yang ada di dalam sarang koloni lebah keluluk. Seterusnya dia akan hapus koloni lebah keluluk sahabat lah kalau tidak diambil tindakan. Jadi sahabat, kalau ini adalah larva dia sahabat. Nampak je duk makan bibrik di dalam kantung bibrik. Kumbang pollen ni sahabat, dia masuk bertelur macam mana sahabat. Sarang keluluk kita apabila melemah sahabat, dia akan serai lah, dia akan bertelur di rongga-rongga yang tak ada pengawal ataupun tak ada penjaga tu, dia mudah masuk lah. Sebab apabila koloni melemah ni sahabat, mudahlah untuk musuh-musuh keluluk menyusup masuk ke kawasannya sahabat. Okey sahabat, kita jumpa di video yang akan datang pula. Assalamualaikum.